Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad. Amma ba'd. Hari ini saya ingin membuktikan bahawa Ustaz Abdul Somad adalah seorang khawarij. Kita dengar dulu video dia. Apa hukumnya orang cari kerja dengan menyogok, kemudian gaji hasil dia terima setiap bulan? Bagaimana, haram atau tak haram? Sogok terbagi dua. Harap dengar baik-baik. Jangan nanti keluar fitnah Ustaz Somad menghalalkan sogok. Sogok yang pertama, penerimaan PNS guru, syarat honorer 5 tahun, 2 ijazah FKIP, 3 IP 3,7. Dia sudah honorer 5 tahun, ijazahnya memang FKIP dan IP-nya 3,7. Ketika dia datang ke Diknas, Pak, ini syarat-syarat saya cukup syarat. Kata orang Diknas, wani piro. Saat itu mereka menuntut kasih 50 juta. Maka kalau dia bayar 50 juta, maka dia tidak makan uang haram. Kenapa? Karena dia cukup syarat. Hanya saja si penerima ini yang zalim. Dia tak berdosa. Si penerima ini yang zalim. Okey, kita dah dengar dah apa yang telah disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Abdul Somad. Okey. Pertama sekali, di Nusantara kita ketahui bahawa semua orang, hampir kesemua orang mengaku berakidah Asy'ariyah. Jadi untuk membuktikan bahawa Abdul Somad ni seorang khawarij, saya bawa kitab ni lah, kitab daripada Abu Ishaq Asy-Syatibi, untuk membuktikan bahawa Abdul Somad seorang khawarij. Kita tengok pada muka surat 92. Kita tengok apa yang disebutkan oleh Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari manusia secara langsung setelah diberikan kepada mereka, akan tetapi dia mencabutnya dari mereka bersamaan dimatikannya para ulama beserta ilmu mereka, sehingga yang tersisa adalah manusia-manusia bodoh yang dimintai fatwa, lalu mereka berfatwa dengan pendapatnya sehingga sesat dan menyesatkan. Di sini aku nak tanyalah kepada pengikut khawarij inilah kan, sama ada tak subers ke, pengikut ke, pembela Ustaz Abdul Somad, tu semua tu puak khawarij tu. Kepada puak-puak khawarij aku nak tanyalah, kan, di mana dalil yang mengatakan bahawa rasuah tu boleh dihalalkan dalam keadaan tertentu? Kalau ada, tolong keluarkan. Kalau tak ada, hampa pun khawarij sama macam Ustaz Abdul Somad. Apabila hampa menyokong setan seperti Abdul Somad ni, maka hampa pun samalah dengan dia, khawarij. Oh, sedap pula aku kata kat orang. Okey, kita tengok lagi. Pada muka surat 93 kita tengok Ibnu Abdul Bar berkata, ini adalah perbandingan tanpa dasar dan pendapat dalam masalah agama dengan pendustaan dan peridaan akal. Cuba perhatikan sabda beliau berikut. Menghalalkan hal-hal yang haram dan mengharamkan hal-hal yang halal. Kita tengok Abdul Somad tadi menghalalkan rasuah ataupun sogok. Ini dikatakan ustaz setan. Bila menghalalkan sesuatu yang dah diharamkan oleh Allah dan Rasul, maka Ustaz Abdul Somad ni ulama setan, ulama su', ulama dajjal. Kenapa? Sebab ia menghalalkan yang haram. Kata ikut mazhab Syafi'i. Ni mazhab mana ni? Kalau kat Ibn Taymiyah, oh bukan main. Oh, Ibn Taymiyah sesat keluar daripada 4 mazhab. Yang ni, hampa nak kata apa? Nak kata, oh Ustaz Abdul Somad lah paling pandai sekali, dia khawarij. Macam tu kah? Oh, kalau kat orang lain sedap apa bubuh. Ni kena kat Ustaz apa? Keluar daripada kalam 4 ulama. Keluar daripada kalam 4 mazhab. Sesat tak sesat? Kapiak tak kapiak, katanya.
Pasal hampa suka ukur orang kapiak, aku tanyalah bab kapiak. Okey, kita tengok lagi. Pada muka surat yang sama, garis merah tu. Telah disepakati bahawa perkara yang halal adalah semua perkara penghalalannya terdapat dalam kitab Allah dan Rasul. Sedangkan perkara yang haram adalah semua perkara yang pengharamannya terdapat dalam kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Sekarang aku tanya kepada pengikut Khawarij ni, di manakah fatwa yang membenarkan rasuah dalam situasi-situasi tertentu? Aku tak mau dengar, oh ini darurat lah begini, tak mau. Kita nak dengar dalil dia. Dalil dari Allah dan Rasul dan pendapat ulama mengatakan dibolehkan pada keadaan tertentu. Sebab tu aku berpandangan bahawa Ustaz Bedul Somad ni adalah seorang Khawarij. Okey, kita tengok pada muka surat seterusnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab dari Umar Ibnu Al-Khattab bahawa beliau berkata, orang-orang yang mengikuti pendapat akalnya, makna kata dia kira kepala dia je betul, orang lain tak betul, sebab tu dia boleh keluarkan fatwa yang pelik-pelik, akan menjadi musuh-musuh sunnah. Yes, Bedul Somad adalah musuh kepada sunnah. Bedul Somad adalah orang yang menyokong perbuatan bid'ah sebab dia sendiri adalah ketua pelaku bid'ah. Orang Kedah kata apa? Tekong bid'ah. Salah seorang dia Bedul Somad lah. Kita tengok lagi. Kerana mereka diperintahkan untuk memakai hadis-hadis, namun ternyata berlepas diri darinya. Sahun berkata, maksudnya adalah bid'ah. Maknanya Ustaz Bedul Somad tu keluar fatwa ikut suka hawa nafsu setan dia je. Sebab tak ada pun dalil daripada Allah, Rasul, sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in serta ulama-ulama di zaman salaf. Zaman salaf adalah zaman sebelum 300 tahun hijrah. Adakah ulama-ulama mengatakan bahawa rasuah tu halal? Halalan thayyibat lagi. Ini semua pendapat akal. Siapa ajak pendapat akal ni? Pendapat akal diajak oleh falsafah Yunani pagan. Mana bukti Ustaz Bedul Somad tu adalah seorang Khawarij? Sabar. Sabar, kita tengok pelan-pelan. Kita tengok pada muka surat 29 pada kitab Al-Ittisam karangan ulama Asy'ariyah Abu Ishaq Asy-Syatibi. Cuba tengok betul-betul pada garis merah tu. Aku perbesar bagi senang tengok. Menurut para ulama, dengar elok, menurut para ulama, Khawarij adalah ahli bid'ah. Salah satu yang dikatakan ahli bid'ah, orang yang mengguna otak dia untuk mengeluarkan fatwa, orang yang menghalalkan yang haram, itu pun ahli bid'ah. Baik pun dengan bid'ahnya mereka itu keluar dari kelompok Islam maupun tetap dalam kelompok Islam. Maknanya kalau mengaku azwajah pun, kalau berfatwa mengeluarkan pendapat guna kepala otak sendiri, menghalalkan yang haram, itu adalah Khawarij. Sekarang siapa Khawarij? Ahli bid'ah adalah Khawarij. Sekali lagi aku baca. Menurut ulama, Khawarij adalah ahli bid'ah. Khawarij tu adalah ahli bid'ah. Hampa duk tuduh orang ikut sunnah Nabi, hampa duk tuduh orang ikut Allah ataupun ayat-ayat Al-Quran ni sebagai Khawarij. Itu adalah fitnah. Orang Khawarij adalah ahli bid'ah. Orang yang buat bid'ah tu, tak kisahlah bid'ah apa pun, yang bukan disyariatkan oleh Allah dan Rasul, itulah Khawarij. Sebab apa? Sebab mereka rasa tok guru mereka lagi pandai daripada Nabi Muhammad. Kalau Nabi hidup zaman ni, taubatlah hum, puak-puak bid'ah, geng-geng Khawarij ni akan kata apa? Nabi tu mujassimah musyabihah. Cinta Nabi konon. Cinta Nabi, hampa maki orang yang ikut Nabi, tapi hampa syok sendiri, rasa-rasa ahli syurga, rasa-rasa macam hampa lah terpaling cinta Nabi. Hakikatnya, ahlul bid'ah adalah Khawarij, anjing neraka kepada ahlul bid'ah. Kan? Janganlah ikut perangai satu setan tu yang berpesan, kalau nak jadi ahlu sunnah, kena buat bid'ah. Itu setan. Sebab tu Tuhan bagi kat dia sampai melingkup.
apa satu pun dia buat kerja tak jadi, mampu habis kat dah. Aku tak mau sebutlah nama individu tu. Cukuplah dia jadi ungkar sumbang. Ataupun kera sumbang. Kan? Baru dia tahu. Sampai orang tak mau berkawan dengan dia. Pak Mihan pun kata apa? Padan muka dia kalau mau nak tahu. Daripada mana maklumat ni aku dapat? Jangan tanya. Sebab aku kawan dengan semua orang. Bukan semua aswaja tu kaki bida'ah. Tapi majoriti aswaja adalah ahlul bida'ah. Semoga video ini jelas menceritakan bahawa Ustaz Bedul Somad adalah seorang khawarij, seorang ahlul bida'ah, seorang yang berfatwa dengan kepala otak dia yang tak berapa cerdik, seseorang yang menghalalkan yang haram, maka jelaslah Ustaz Bedul Somad adalah seorang khawarij. Sekian, Assalamualaikum.